Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Senin, tepat 2 bulan 3, 2569, bersama dengan tepat 12 Ramadan 1447 Hijrah. Kita puasa mari 12 hari dah nah. Selamat puasa nah, selamat buka puasa. Kita mai dengar berita cang saya pula nah, Islam ya Allah nah pagi ni nah. Kita nak pergi buku perang di antara Sahara dengan Iran, lepas tu Israel dengan Iran ni lah. Belah balik Iran ni, hak cerak dah ketua Iran tu mati. Tu sekali dengan keluarga yang habis. Dalam keluarga yang ada seorang budak umur 14 bulan, kalau tak silap saya nah. Mati juga, kena juga cucu ketua hak Iran tu, budak lagi, budak tino seorang, budak comel mati juga seorang tu nah. Lepas tu ada lagi menantu dia, anak dia mati belakang nah. Lepas tu saya temu satu berita daripada Malaysia nah. Di Kuala Kerai tu nampak ke mana, sungguh kedok berita ni. Tapi saya make berita ni, ya ada rakyat kata berita mari daripada Malaysia, satu page nah, satu Facebook lah. Dia kata berita tu baik kata Nayuk Israel kena bang juga. Sakit teruk, sakit teruk benar. Tak khabar lah makna kata. Lepas tu dia kata berita ni surat khabar balik Israel pun tak kit juga, kata kena sungguh. Nayuk Israel kena bang sungguh. Sakit teruk. Lepas tu boleh jadi nak mapuh. Ni berita daripada page hak Malaysia tu baik nah. Saya ambil turut berita lah. Berita ni tu baik semarai lagi lah, semarai. Kalau jadi sungguh nah, Nate Nayuk Israel ni kena bang sungguh hati sakit teruk nak mapuh ni. Bakal doa. Kita bakal doa lebih mapuh baik teraman tu. Jangan ada mapuh, kau keruk mapuh, keruk sakit teruk lagi nah. Tu hak ni berita tu baik morai nah. Habis dia tu. Balik belah li Israel nah, kalau kita tengok dalam video nah, di Tel Aviv, di Haifa ni kena Iran jongti teruk. Banyak tempat kena jongti teruk, api nyala merah-merah kalau tengok video lah. Ni saya tengok pagi ni nah. Lepas tu kita pergi tengok sikit lah. Kapal perang hak Sahara, hak besar, hak duduk dalam laut tu nah, laut merah tu. Kapal laut dah tu muat kapal tu boleh pula. Kapal tu perang tu nah. Balik Iran tu oyak kata kapal ni lah kena Iran berdeh dengan caruat nah, Pak Uti caruat tu jatuh tak kapal tu. Ni balik Iran tu oyak nah. Pak Uti caruat berdeh kena kapal tu. Lepas tu Iran kata Norway apa tak leh. Laut tu jadi kubur fok hak mari ngaruk. Jadi kubur fok Sahara lah, jadi kubur fok Israel. Laut saat ni tu. Ni Iran tu baik koyak nah. Kapal tu kata kena lah. Tu. Tak tu balik Iran tu baik koyak. Kalau kita dengar di Sahara tu baik rak tu kata dak ni. Iran berdeh tu tak kena kapal, jatuh tepi-tepi tu dah. Tu Sahara koyak. Dengan Iran koyak tu kena Pak Uti kena serak. Ada ramai tu baik kata duk berasak dah kapal tu nah. Tu. Tu kapal. Lepas tu kita pergi tengok satu kampung hak Israel nah. Kampung ni tempat Fort Israel duduk di mana ni, tapi duduk dalam Yerusalem tu ya. Nah, kampung ni nama kampung Bet Shemesh. Kampung Fort Israel duduk di mana ni. Tak ada orang balik Yerusalem, orang Islam tak ada. Ada fort dia belakang. Orang tu baik berita kata wah bang hak Iran jatuh di kampung ni. Caruat jatuh di kampung Bet Shemesh ni nah. Israel ni nah. Bunyi tu baik berita lah. Ada gambar
ada gambar kata kena sungguh lah rumah tu ada mayat yang keting-keting duk orang sakit lagi nah duk boleh buku dah. Aduh, hak ni ada gambar tu baik tak kira kena sungguh kampung ni. Berita kata sakit teruk 27 orang kampung ni lah. Sangat teruk kena caruak ni. 27 orang ni sakit teruk. Lepas tu right. Lecak gimana tak tahu tak nampak mayat. Tak nampak tubuh. Hak ni banyak orang. Tu. Lepas tu mati ni hak cerak Hak Isra tu biar koyak sendiri juga kata mati 9 orang. Di kampung Bet Semes ni kena caruak sute mati 9 orang. Sakit 27. Lepas tu ada banyak lagi. Lepas tu bawah tu dia kena turun tergeruk. Di bawah tu ada lagi. Masalah ni kupai hak Isra duk cari hak ataupun mati sakit duk bawah rumah utuh sak ni. Di satu kampung Bet Semes ni. Tu kampung duk dalam Yerusalem je nah. Habis di tu. Lepas tu kita pergi tengok dalam Tel Aviv sendiri nah. Tel Aviv sendiri pun kena kuat juga dengan caruak hak Iran benda masuk nah. Satu gambar tu baik nuai kupai orang Fok kupai Fok Isra nah masuk dicari orang sakit satu tempat. Kena bang di satu tempat ni boleh ada saya tengok gambar tu rumah jugalah bina air juga. Pok dia pergi temung seekor orang Tino mampu. Pok dia di mana ni ada Tino seorang mampu. Tu. Lepas tu rumah kawasan tu hancur banyak. Nah, ni di Tel Aviv sendiri nah. Tengok. Habis dah Tel Aviv kita pergi tengok lelak sekali lagi. Lelak di kawasan tempat sepi jalan masuk orang panggil tempat sepi Hormuz di mana ni. Ire bede kapal ada kapal suti nah. Kapal ni nak lalu ke Hormuz tu. Kapal ni orang panggil bersakut dengan Sahara, bukan kapal perang. Kapal nego, tapi kapal hak Sahara. Kena ire bede juga. Tu. Bede kapal ni nampak le gambar tu berasak jugalah. Kena teruk juga kapal stay ni. Dia hak ni hak berlaku semua orang berlaku nah. Bah kita tengok di Emirat. Marai nah Emirat tu baik oyak nah. Emirat tu baik prakak kata boleh bede nah caruak hak Iran. Iran bede caruak lalu ke Emirat ni nak pergi di Isra tu. Emirat kata boleh bede jatuh turun nah 132 UT. Tengok Emirat tolong Isra, makna kata Emirat tolong Isra. Sebab caruak hak Iran bede tu dia sekat dengan jalan 132 UT boleh sekat bede kena Emirat bede kena jatuh. Tak ada siapa di Isra jatuh dengan jalan. Emirat bede kena. Lepas tu drone. Sak ni caruak drone Emirat kata boleh bede jatuh drone hak Iran hatta nak gimbang di Isra ni. Emirat kata boleh bede jatuh 195 UT. Drone hak Iran nah. Emirat bede jatuh turun 195 UT. Tapi Emirat ya kata orang Emirat mati seorang nah sebab hak yang bede tu jatuh tu dia kena orang nah. Dia kena orang Emirat seorang mati. Tu nah tengok Emirat makna kata Emirat ni tolong serak, tolong balik Isra. Kalau Emirat tak tolong, kalau dia tak bede caruak drone banyak puluh banyak beratus lagi nak pergi siapa di Isra. Tapi kena bede jatuh dulu tengah jalan. Bagi ni sekadar ni saja berita nah
Kita jumpa malam hari pula ada banyak lagi hadap berlaku di Pakistan lagi nah, hak orang Pakistan buk masuk duta hak Sahara nak menjadi bab mana. Tu malam hari kita mendengar. Pagi sekadar ni sebar video saya banyak lagi nah, Islam ya Allah. Tambah kita boleh kampung di mana. Nah, bagi sekadar ni, assalamualaikum.